Assalamualaikum. Wahai sahabat-sahabat Abanuddin yang tersayang. Terutama sekali bagi anak-anak muda yang baru berumah tangga ataupun dah berumah tangga yang ada anak-anak, dengar quote word Abanuddin. Suami, jagalah isteri baik-baik. Isteri, jaga suami baik-baik. If korang yang ada anak, jaga anak baik-baik, kasih sekolah pandai-pandai hingga berjaya. Dan anak-anak pula, kalau dah berjaya, dah besar, jaga mak bapak baik-baik. Kalau boleh, jangan kasih kerja. Jaga rumah tangga dengan cakap Abanuddin. Ini adalah janji iblis kepada Allah, bahawa dia akan sesatkan anak cucu Adam. Terutama sekali akan huru-harakan rumah tangga anak cucu Adam hingga bercerai. Dari itu, hati-hati, iblis tidak tidur. Okay? You all take care. Stay safe. Love you. Assalamualaikum. And ciao. Pam 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 pam. From Abanuddin, former soccer player in 1994 in Malaysia Cup at Singapore. Ciao. Pam 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 pam.